Okay guys, this is the second chapter of our tutorial. Kita akan pick up di mana kita tinggalkan sebelum ini, iaitu bagaimana nak select the objects. Kita nak select macam mana? Kalau kita tengok kat sini, bila 3D Studio Max buat satu objek, dia akan mula pada koordinat 00. Maknanya paksi atas, paksi tengah kosong, paksi horizontal pun kosong. That is why kita tengok sebahagian daripada objek-objek ni tenggelam ke dalam tanah. Ya, dia tenggelam ke dalam tanah. That means center dia berada di tengah-tengah. Kalau macam kapsul ni, center dia berada di bawah sekali. Dia bukan berada di tengah-tengah. Berada di bawah. Macam kotak ni pun berada di bawah. Kotak ni berada di bawah. Cube ni. Silinder dan tube ini pun berada di bawah, ya, dia tidak berada di tengah-tengah. So mana yang titik tengah ni berada di tengah-tengah objek, dia akan tenggelam ke bawah. So macam mana kita nak bawa macam mana kita nak tahu dia tenggelam? Kita boleh tengok pada dia punya pada dia punya grid ni. So grid ni adalah lantai kita lah, ya, ataupun tanah kita. So kita boleh ambil kita boleh tekan W untuk move, ataupun kita boleh klik here lah, ya, tekan move dan select the object. Dia akan keluar what you call a trident. Trident ni adalah 3 axis ataupun 3 paksi X, Y dan Z. Z ni warna biru, X ni warna merah dan Y ni warna hijau. Kalau kita nak tarik suatu objek, kita boleh tarik, tekan je di mana-mana trident tu dan dia akan bergerak. Tetapi kalau kita nak tarik mengikut paksi, kita klik pada kepala anak panah dia, arrowhead dia. Ya, arrowhead, kalau saya klik pada arrowhead warna biru, that means dia akan pergi pada paksi Z saja. Kalau saya tarik ke tepi pun dia tak akan ikut. Ya, kita boleh tengok balik pada view ini dan kita boleh turunkan supaya tengok saya punya mouse tu tak apa-apa. Okey. Dan kita boleh turunkan supaya dia berada betul-betul di atas tanah. Ya. Ini pun sama juga. Kita boleh pusing sikit kalau tak nampak, Kita boleh pusing sikit dan kita boleh naikkan ke atas. Okey, tadi saya mention pasal perspective view. Perspective view, of course kita boleh pusing-pusing. Tetapi it's still 3D punya view. Kalau katakan saya nak tengok daripada depan, front view ataupun betul-betul depan, it's a 2D punya view. Tujuan dia adalah untuk align kita punya kedudukan objek ni. Boleh tekan the first letter of the view. Contohnya daripada perspective view, saya nak tukar kepada front view. Ya, front view. Boleh tekan F for front. Okey, dia akan pergi front view. So pergi front view. Of course dekat sini nanti saya akan ceritakan dalam kelas nanti kenapa dia jadi wireframe macam ni. Okey. Kalau katakan daripada front view ini, kita boleh tengok front ni kan, front view. Untuk nak pergi kepada left view, tekan L, left view. Dia tak ada right view, dia ada left view je. Sebab right view pun lebih kurang juga. So daripada left view, kita nak pergi kepada top view, tekan T, top view. Okay. Dan daripada top view kita nak balik kepada perspective view, tekan P lah. Okay, dapat balik perspective view. Now tadi kita pergi ke front view. Okay, dia jadi wireframe. Wireframe tu disebabkan mode dia di sini. Dia nak preserve RAM kita, so dia tak push objek tu menjadi objek yang solid. Ya, so kalau kita nak tengok pada objek yang solid, boleh klik pada wireframe dan kita boleh pergi kepada flat color ataupun kita pergi kepada any of this, any of this. Ya, edge faces. Okay. Okay, dan facet bounding points, default shading lah tu kan. Default shading tu kita boleh nampak shadow, kita boleh nampak highlight dia. Okay. So this one dia nampak macam ada lampu tapi sebenarnya kita tak ada buat lighting lagi. Lighting tu kita tak buat lagi. So objek sini tak ada lighting, tak ada lampu, melainkan lampu yang dia hasilkan untuk membantu kita semasa membuat modeling ataupun semasa kita cuba model sesuatu. Okay, perspective view balik, saya tekan P tadi, perspective view. Okay, so now here basically kalau kita render itu mana render
klik anywhere dekat ribbon ni, saya biasa klik pada view ni sebab dia ada space sikit kat bawah, dia boleh pusing lagi. Dia ada lagi tools yang terselindung. Banyak tools dia, so sampai tak muat. Dia kena scroll ke tepi. So dekat ujung sekali ni ada cerik, ataupun ada kettle, ada jug, ada kettle lah. Kettle tu adalah untuk render. Kenapa kettle tu nanti saya ceritakan sejarah dia lah. Okey, bila kita render barulah dia akan keluar. Ni apa yang kita buat. Dia size ini size agak kecil, kita boleh adjust tu nanti. But you look here, ini adalah kita punya progress, rendering progress. It's very long disebabkan oleh engine yang kita guna untuk render ini adalah render production. Maksudnya kualiti dia sangat tinggi. Kalau kita sekadar nak tengok kualiti yang preview ataupun rough, dan kita perlu tukar supaya dia jadi lagi cepat lah, cepat lagi untuk render. Kadang-kadang bila kita buat animation, animation memerlukan sampai 1000 ataupun 2000 keping gambar yang kita perlu render. So kalau satu keping gambar sahaja dah berapa minit, so kalau 2000 ataupun 3000 gambar memang lama lah. So itu nanti saya akan terangkan masa kita buat render nanti. Okay, so basically dah siap kita punya scene. It's a nonsensical punya scene, bukannya scene yang kita boleh it's not a logic punya scene. Saya nak tambah satu lagi kat bawah ni, iaitu ground plane. SATA untuk lantai. Dah keluar warna pink pula dah. SATA untuk lantai. W untuk move. Saya nak bagi center sikit. Okay. Now saya macam tak berapa best lah warna pink ni. Kita boleh tukar warna yang dia cyclekan ni di sini tetapi warna ini adalah untuk identification sahaja. It's not your texture. It's not a texture color. So kalau texture color nanti saya akan tunjukkan waktu lain. Okay, so here we can see kita punya objek di sini. Saya nak tukar dulu dia punya renderer. Okay, disebabkan renderer dia terlalu lama. Kita boleh klik pada yang ada cogwheel ni atau pada settings ni, renderer punya settings, klik here. Dan yang ketiga ni nama dia renderer dia adalah Arnold. Arnold ni saya boleh umpamakan seperti kita nak buat kek kat rumah. So Arnold ni adalah oven yang besar sangat. So kita tak perlu oven yang besar, it will take some time. So kita perlu oven yang kecil je. Oven yang kecil adalah namanya scanline. Scanline renderer. And here output size, kita boleh tentukan berapa size yang kita nak render. Saya nak bagi besar sikit sebab saya tak open nampak sangat. So kita boleh klik render here. Once kita dah set up tu, the next time around bila kita klik render, dia akan render pada size inilah. Okay, macam ni saya render semula, tapi saya klik pada teapot ni dan dia akan render pada size besar. Now render ni basically kepada, kalau kita tak familiar dengan perkataan render tu, render ni is as if macam ni. Di sini kita ada ingredients untuk buat kek tadi kan. Kita dah ada tepung, kita dah ada telur, kita dah ada essence vanilla, whatever. Untuk nak menjadikan kek, ingredients ni dah bagus untuk menjadikan ia sebuah kek yang boleh dimakan, dan kita perlu masukkan ke dalam oven. Bila kita masukkan ke dalam oven, baru dia boleh keluar jadi kek, betul? So perbuatan kita masukkan dalam oven dan bakar kek tu, itulah perumpamaan kepada rendering tu. So kalau kita tak render, kita tak boleh nampak texture yang sepatutnya. Okay, here bila kita render, this is what you call a nude scene. Maksudnya dia tidak ada texture lagi. So of course definitely it looks okay lah kan, nampak macam dah siap lah macam mana yang kita dah buat tadi kan. Tapi this one saya tak expect nak buat lagi tapi nanti saya akan terangkan balik. Tapi what if kalau kita masukkan lighting, kita letakkan satu lighting, kita letakkan dua lighting kat sini. Bila kita letak lampu, secara automatik 3D Studio Max akan padam lampu tadi. So that means kalau katakan lampu ini tak cukup kuat, kita punya keseluruhan scene itu akan jadi gelap. Saya padam lampu ni dulu, bagi dia satu lampu je.
Okay, kita tengok sekarang ni bila saya klik pada utility port ni. Okay, now you can see dia baru ada shadow. Tadi dia tak ada shadow kan, dia tak ada cast shadow ataupun shadow yang jatuh ke permukaan. Dia cuma ada shadow yang melekat pada objek saja. So ini adalah proses rendering yang lebih baik ataupun lebih better daripada tadi. Saya nak adjust sikit saya punya scene ni, sebab nanti kita akan buat juga ni nanti apa yang saya density of shadow 0.5. Apa yang saya buat ni adalah saya adjust kepekatan shadow yang akan jatuh melalui lampu ini. Okay, shadow tu kita control melalui lampu Okay, what it does adalah kita klik pada utility port, kita boleh nampak shadow dia lebih transparent. Kan tadi gelap sangat kan, kalau dia hitam pekat. So ini dia lebih relatif. Itu basically lah saya nak entice you ataupun nak bagi awak rasa shock sikit. Saya nak letakkan texture mapping. Texture mapping ni pun pening juga, tapi kita akan buat bersama-sama nanti. Saya nak isi okey, kita ambil satu gambar. Nanti kita buat gambar kita texture map. Memang ada. Dapat lupa. Okey, sorry, kita sudi 5 saja. Dia tak boleh. Ini map kami jadi map pilihan ada di deskripsi. Saya dalam kata. Okey, dia dalam ni file. Pasal boleh. Okey, dia pada texture map. Texture reworks okey, texture map. Ini texture map yang saya collect daripada saya cakap tadi. Nanti adalah punya simbol. Gambar simbol saya cakap. Okey, kita letak di sini and you will get kadang-kadang kita punya texture map itu is so realistic, nampak modeling dia biasa, tapi bila kita render it looks kan dia nampak best kan. So these are things yang kita akan buat nanti insyaAllah. Okay, I think cukuplah dulu untuk ni. Okay, alright, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.